3.4 Jam Kita Suka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salamlah keku maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana cebat. 3.41 minit petang ketika ini. Kita dah pun bersama dalam segmen 34 Je Kita Suka. Hari ini kita bersama dengan personaliti undangan Profesor Dr. Louis Adai Kalam, yang mana Profesor akan berkongsi dengan kita mengenai microslip dan kelesuan. Okey, salam sejahtera Prof di talian ketika ini. Ya, salam sejahtera DJ Ain. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Profesor bagaimana, sihat ke? Oh, saya sihat, cukup tidur, rehat. Itu dia. Sekarang Profesor ada di mana? Saya berada di rumah sekarang. Jadi masih di rumah sekarang ni. Di Melaka lah? Tak, saya di Petaling Jaya. Oh, Petaling Jaya. Okey. Profesor, sebelum kita memulakan segmen kita tentang microslip dan juga kelesuan, kita nak kenal jugalah dengan Prof. Silakan Prof, kenalkan diri, latar belakang ringkas. Okey, boleh. Saya Profesor Dr. Louis Adai Kalam adalah Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Saya juga sebenarnya Persatuan Sleep Apnea Malaysia ni ditubuhkan pada 18 Disember 2017. Iya. Okey, dan salah satu tujuan penubuhan persatuan ini adalah untuk membantu dalam mengurangkan kes-kes kemalangan di jalan raya dan juga di lebuh raya serta di tempat kerja yang hasilnya datang daripada faktor kurang tidur ataupun kelesuan dan stres. Itu sedikit sebanyak tentang latar belakang saya dari sudut sebagai NGO ataupun Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Okey, dah berapa lama Profesor menjadi Presiden Apnea Malaysia ni? Sudah lebih kurang 8 tahun. Wah, lama juga berkhidmat sejak ditubuhkan tu. Okey, baiklah Profesor Dr. Louis Adai Kalam. Okey, mungkin Profesor boleh terus kongsi dengan kita apa yang dimaksudkan dengan microslip. Silakan. Okey, sebenarnya sebelum saya bercakap tentang microslip ni, saya rasa kita kena terangkan dulu apa sebenarnya ancaman yang terbesar yang dialami oleh seluruh dunia di abad yang ke-21 ini. Sebenarnya terdapat dua ancaman terbesar yang dialami oleh seluruh dunia di abad yang ke-21 ini. Yang mana ancaman pertama tu adalah berkaitan dengan kurang tidur. Hari ini ramai yang mengamalkan sikap mengambil secara ringan tentang kuantiti tidur, kualiti tidur dan juga konsisten tidur. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, kebanyakan kes-kes kemalangan hari ini berkait rapat dengan faktor tidur, sebagai contohnya faktor kurang tidur, kelesuan yang mengakibatkan isu seperti microslip, kecuaian ketika memandu ataupun ketika bekerja, dan juga dia boleh mengubah sikap seseorang, yang mana kesemua ini yang saya sebutkan ni berkemungkinan besar bermula daripada aspek kurang tidur dan kelesuan. Okey. Jadi balik kepada apa yang DJ Ain tanya tadi pasal isu berkenaan dengan microslip ni. Microslip sebenarnya merupakan satu kondisi tidur singkat ataupun dalam bahasa lain kita kata tidur sekejap. Okey. Yang tidak dapat dikawal dan sering kali berlaku dalam tempoh masa antara 1 hingga 30 saat sahaja. Ketika seseorang tu memandu, namun ada juga kes di mana seseorang tu tertidur tanpa sedar, tapi ketika melakukan aktiviti lain seperti di dalam mesyuarat, dalam mengendalikan mesin peralatan dan membahayakan mereka, terutamanya ketika mereka memandu ataupun sedang menunggang motosikal. Kenapa topik ni penting? Sebab saya rasa kita dah masuk ke bulan Ramadan, mulai esok kita nak menunaikan ibadah puasa. Ya, betul. Jadi memang ramai yang akan menghadapi kurang tidur. Dan mungkin juga boleh terlibat dalam situasi microslip ni. Ya, dan juga kelesuan ya, Prof?
dan kelesuan, betul. Okey, baik Prof. Sekarang ni lupa untuk bagi tahu. Sekarang ni kita tengah live di Bilik Biru Melaka FM dan juga di TikTok Live Melaka FM ketika ini. Jadi rakan-rakan pendengar kita dari kejauhan ni, seluruh Malaysia, bahkan seluruh negara ni boleh dengarkan suara Prof di kedua-dua live Melaka FM ketika ini. Okey, jadi yang berada di TikTok dan juga di Bilik Biru, kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan Prof petang ini berkenaan dengan microsleep dan juga kelesuan, boleh terus komen di ruangan komentar TikTok dan juga Bilik Biru, dan boleh hantarkan soalan-soalan ataupun pertanyaan di Wasabi Melaka FM, nombornya 0108061023. Okey Prof, kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita akan bersama lagi untuk kita membicarakan tentang microsleep dan juga kelesuan. Okey, terima kasih. Nampak je kita suka kembali bertemankan Ain dan juga personaliti undangan kita petang ini, Profesor Dr. Louis Adai Kalam, yang mana Profesor akan berkongsi dengan kita lebih dan lebih lagi berkenaan dengan microsleep dan juga kelesuan. Jadi kalau anda nak tanyakan pertanyaan tentang microsleep dan juga kelesuan ni, boleh terus sahaja ajukan soalan ke Wasabi Melaka FM, nombornya 0108061023, dan juga boleh terus sahaja ke live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM. Okay? Alright, Profesor. Ya. Kita nak terus lagi bertanya dengan Profesor ni berkenaan dengan microsleep. Macam mana boleh terjadinya microsleep ni, Doktor? Profesor. Ya, sebenarnya microsleep ni kalau kita lihat kebiasaan seseorang tu mengalami isu seperti microsleep ni oleh kerana pola tidur yang tidak menentu. Biasanya mereka tidak mempunyai pola tidur yang apa kita kata yang cukup, dan juga tidak mendapat konsisten tidur serta kualiti tidur. Ini adalah satu daripada punca kenapa berlakunya microsleep. Selain daripada isu tersebut, seseorang yang mengalami kelesuan serta obesiti juga memang senang nak dapat microsleep. Di samping juga mereka-mereka yang mengalami penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis atau sistem saraf badan yang tidak berfungsi secara normal. Ini adalah sebahagian daripada punca berlakunya microsleep. Okey Prof, mungkin boleh kongsi dengan kita jadual waktu yang baik untuk kita tidur ni, dari jam berapa sehingga jam berapa? Okey, kalau ikutkan sains dan juga kalau ikutkan medical, memang tidur patutnya selepas waktu isyak, iaitu selepas lebih kurang jam 9 malam. Jadi katakan kalau kita tidur dalam jam 9 malam, badan kita akan kejutkan secara automatik dalam jam 3 pagi. Okey, walaupun kita tidur cuma singkat selama 6 jam, tapi 6 jam tu dah bersamaan dengan hampir 9 jam satu malam tu. Jadi tidur, kalau kita nak tidur singkat, kalau kita nak dapatkan kualiti tidur yang baik, saya syorkan agar pendengar radio FM dapat tidur awal. Selepas waktu isyak, mungkin dalam jam 9 malam begitu. Okey, paling lewat pun mungkin 10 malam ataupun 11 malam. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kita amalkan tidur supaya kita tidur awal. Jadi Prof, anda kata antara kita ni ramai yang bekerja shift kan. Ada yang pulang malam, lewat malam. Jadi bekerja pun orang kata nak masuk balik tu pagi pula kan. Jadi macam mana tu Prof? Mungkin ada jadual waktu yang lain untuk khusus untuk individu yang bekerja yang balik lewat malam ni Prof? Biasanya tak salah untuk kerja secara shift lah, tak salah. Sebab memang ini adalah benda yang biasa di semua tempat kan, di banyak syarikat-syarikat dan sebagainya. Tetapi apa yang perlu kita ambil tahu ialah bila kita bekerja secara shift, katakan kita kerja shift malam, contohnya ada setengah-setengah kilang tu dia mula 7 malam hingga 7 pagi contohnya. Okey? Jadi kita kena pastikan selepas mungkin 4 hari bekerja shift malam tu, kena ada cuti 2 hari sekurang-kurangnya untuk kita adjustkan pola tidur kita balik. Okey, jadi jadual tu perlu diuruskan dengan betul-betul dengan secara sistematik. Itu satu perkara yang perlu diambil tahu. Manakala pekerja-pekerja ataupun yang mereka yang bekerja itu, mereka juga kena ambil tahu bahawa bila habis kerja pukul 7 pagi tu dia kena amalkan
sleep hygiene ataupun amalan tidur yang baik kalau dia bekerja pada shift malam. Maksudnya kebiasaan yang saya nampak bila habis kerja 7 pagi, dia tak balik terus ke rumah DJ Ain. Dia tak balik tu. Dia singgah lah dekat pasar, beli ikan dulu. Lepas tu singgah kedai makan. Lepas tu dia pergi TNB bayar bil. Dia pergi kedai-kedai bayar bil. Jadi dia sebenarnya kurangkan tidur masa dia kerja malam. Dan bila sampai ke rumah tu, mungkin isteri tersayang tu ataupun suami tu dah prepare makanan. Dia makan, lepas makan tu dah kenyang sangat, dah tak boleh tidur dah. Sebab diaphragm dah naik, jadi perut dah penuh, memang sukar nak tidur. Jadi saya nampak ramai yang kerja shift ni, masalah dia adalah dia tidak mengamalkan satu sleep hygiene yang baik. Dan penjadualan shift tu pun harus diberikan penumpuan. Ya. Jadi penting je sleep hygiene Prof? Ya, penting. Okay. Memang penting. Okey Prof. Ada satu pertanyaan yang ada dekat TikTok Live Melaka FM ni. Katanya nak tanya Prof, macam mana nak elakkan daripada microsleep? Saya Syahrizal dari Bakansrai Perak. Silakan Prof. Okey. Jadi kalau nak elakkan situasi microsleep ni ada beberapa cara. Satu yang penting ialah kena jaga tidur lah. Kena jaga tidur, pastikan tidur awal, dapatkan tidur dan rehat yang cukup. Okey, itu satu. Kedua, kita kena pastikan kita dapat tidur yang nyenyak dan cukup, supaya tidur tu memang tidur yang lena. Tidur ni kadang-kadang boleh jadi tidur-tidur ayam, maksudnya tidur ringan. Maksudnya kita tak dapat tidur yang nyenyak. Jadi dia tak dapat membantu untuk membetulkan fizikal kita dan juga kita punya mental. Okay? Dan juga kalau kita tak nak terjebak dalam microsleep ni, kita juga boleh mengelakkan ubat-ubat yang boleh menyebabkan mengantuk. Okay. Kadang-kadang ada setengah tu dia makan ubat ke apa ke. Sebelum drive tu janganlah makan ubat yang boleh buat mengantuk. Dan seboleh-bolehnya juga jangan pandu bersorangan. Kalau kita ni orang yang senang nak dapat microsleep ni, pastikan kita ada salah seorang di sebelah kita supaya kita dapat berbual dan bercakap sentiasa supaya minda kita tak tertutup. Okey? Selain daripada itu, mungkin juga boleh pasang lagu, mengambil rehat dalam perjalanan, minum kopi supaya kita tidak mengantuk, dan juga membuka tingkap untuk mendapatkan pengudaran yang selesa lah. Okey, itu pun antara jadi tip ada banyak juga, amalan. Amalan yang boleh kita lakukan. Okey. Prof, I nak tanya juga dengan Prof, kalau microsleep ini berkait juga ke dengan usia ataupun dia tak kira usia, sama ada muda ataupun tua, sesiapa boleh terjadinya mengalami microsleep ni? Sebenarnya dia tidak berkait dengan usia. Tetapi walau bagaimanapun, bila kita kata yang muda ni mungkin dia lebih cergas, tapi bila kita dah berumur tu, mungkin kita pun dapat kurang tidur disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin faktor usia di mana hormon melatonin tu tak dapat dihasilkan oleh otak secara sempurna. Okey, maka mungkin juga orang yang lebih tua tu senang dapat microsleep. Ataupun orang yang lebih tua ni biasanya dia kaitkan dengan banyak mengambil ubat-ubatan, mungkin dia ada darah tinggi, kencing manis. Kalau bila dia makan ubat-ubat seumpama ni juga boleh mengakibatkan kelesuan. Tapi dia tak kira peringkat umur. Siapa-siapa pun boleh dapat microsleep ni kalau dia tak jaga tidur. Okey, tanpa mengira usia lah Prof. Tak mengira usia, Okey, kita nak tanya dengan Prof juga, kiriman daripada Arash di TikTok juga. Katanya Prof, perlu tak saya mengambil suplemen? Suplemen tu adakah akan menyebabkan mengantuk ataupun bagaimana Prof? Okey, bagi saya, kalau tanya saya lah, saya biasanya tak syorkan untuk ambil suplemen. Untuk suplemen, sebab sebenarnya otak kita boleh produce ataupun boleh membekalkan hormon melatonin tu. Jadi kenapa kita kena makan ubat ataupun kena bergantung kepada suplemen? Okey, biasanya bagi saya suplemen ni, suplemen ke ubat ke, dia mesti ada side effect. Dia mesti ada side effect. Seboleh-bolehnya kita cuba tukar gaya hidup kita sendiri dulu.
Jadi kalau kita nak dapatkan tidur yang nyenyak, tidur yang berkualiti tinggi, yang pertama macam saya kata tadi, tidur awal. Kedua, kalau boleh tentukan kita berat badan kita terkawal, tidak menjadi berat badan obese ataupun overweight. Okey. Selain daripada itu juga perlu exercise hari-hari. Okey, sekurang-kurangnya 30 minit hingga 1 jam. Ya. Supaya kita rasa kita dapat tidur awal dan tidur berkualiti. Itu antara tip untuk kita jaga semua Prof. Itu nasihat saya lah. Kalau boleh janganlah ambil suplemen. Jangan mulakan dengan ubat. Okey, vitamin tu termasuk dalam suplemen ke macam mana Prof? Kita vitamin ni pun kalau tak perlu, kenapa nak ambil? Seboleh-bolehnya janganlah. Kalau kita dapat makan makanan yang seimbang dan dapatkan vitamin secukupnya, okey. Tapi kalau kita memang makanan kita memang tak seimbang, mungkin bolehlah kita ambil vitamin lah. Okey, faham Prof. Okey Prof, kita nak berehat seketika. Sekejap lagi ada lagi soalan-soalannya yang kita nak ajukan kepada Prof. Okey. Alright, kita nak layan dulu persembahan daripada Ezra Khairul. Alahai Hasun untuk anda. 34 je kita suka. 34 je kita suka kembali bertembangkan Ain dan juga Profesor Dr. Luis ada kalam di talian ketika ini. Okey Prof. Kita nak tanya dengan Prof lagi ciri-ciri ataupun simptom yang dapat kita tengok terhadap seseorang individu untuk kita tahu mungkin dia akan mengalami macrosleep ni. Apa simptomnya tu Prof? Okey, sebenarnya dia ada banyak simptom. Satu daripadanya adalah dia akan terasa macam matanya berkelip-kelip. Okey, matanya berkelip-kelip. Kalau dah mula berkelip-kelip mata tu, maksudnya dah mula nak dapat microsleep. Dan biasanya juga kadang-kala ada situasi di mana kepala mereka dah mula ke bawah. Okey. Maksudnya dah mula ke bawah. Jadi inilah masalah-masalah yang sering kita lihat, dan terutamanya simptom-simptom ni kita dapat rasa ketika kita berada di jalan raya ataupun lebuh raya di mana jalannya adalah lurus ataupun monotonous driving. Okey, monotonous driving. Kalau kita lihat di Malaysia, kebanyakan jalan raya dan lebuh raya ni memanglah dibina secara lurus. Betul? Secara lurus. Jadi bila dia lurus, memang kita memang mudah nak dapat macrosleep. Ya, kebaran kalian untuk kena macrosleep tu mudah Prof Memang mudah. Ya. Jadi ini antara ciri-ciri yang kita dapat lihat. Biasanya bila orang tu dah rasa macam menguap banyak, terlalu banyak kali menguap dan sebagainya, juga adalah petanda bahawa mereka akan menghadapi macrosleep ni. Okey Prof. Prof telah pun menjadi Presiden Sleep Apnea Malaysia selama 8 tahun kan. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan seluruh pendengar kita pengalaman Prof menghadapi masalah-masalah sebegini. Silakan. Okey, biasanya saya dalam bidang pengurusan tidur dan juga sebagai Presiden Persatuan Sleep Apnea ni, saya dah macam DJ kata tadi, saya dah berkecimpung hampir 8 tahun. Okey. Dalam masa ni memanglah saya nampak ramai yang ada isu-isu macrosleep. Dari dulu, 8 tahun yang lepas, bila saya pergi ke kelas memberi ceramah, saya nampak cuma 1 atau 2 orang je yang akan angkat tangan bila saya tanya siapa pernah mengalami situasi macrosleep contohnya. Tapi hari ini, kenapa kata hari ini? Semalam. Semalam, bila saya tanya dalam satu kelas, berapa ramai yang mengalami simptom macrosleep ni, hampir semua dah mengalami situasi macrosleep. Jadi, isu ni adalah isu besar dalam yang perlu diberi perhatian, sebab kita dah lihat daripada hasil penyelidikan Nielsen Company, sebuah syarikat penyelidikan antarabangsa daripada US, dia kata 9 daripada 10 rakyat Malaysia menghadapi sekurang-kurangnya kurang tidur ataupun gangguan tidur. Satu atau lebih daripada satu gangguan tidur. Ini saya nampak dalam 8 tahun ini dia dah mula merebak. Ramai yang menghadapi masalah ni. Dan biasanya ramai juga yang mengadu bahawa mereka berdengkur. Sebenarnya berdengkur ni pun adalah masalah besar. Okey. Bila kita berdengkur ni, maksudnya oxygen saturation dalam badan tidak mencukupi. Dan kalau tiap-tiap malam kita berdengkur kuat,
maka mungkin satu hari nanti dia boleh terdapat penyakit-penyakit seperti berkaitan dengan jantung ataupun mungkin boleh dapat stroke, heart attack dan sebagainya. Jadi ini biasa, dah jadi lumrah. Dalam semua keluarga ada juga yang berdengkur, you know. Ataupun sekarang ni saya nampak ramai anak-anak muda dia komplain ataupun dia mengadu kepada saya, memberitahu bahawa Prof, saya tak boleh tidur lah Prof, saya memang terlantar di katil, tapi otak saya bawa 20 tahun ke belakang ataupun 20 tahun ke depan. Maksudnya dia tak boleh be in present, maksudnya selalu berfikir tentang masalah ataupun mungkin masalah ni akan wujud dan sebagainya. Jadi maka mereka mengalami insomnia. Jadi memang ketara, kita nampak ramai yang menghadapi masalah. Dalam pengalaman saya memang ramai yang menghadapi masalah berkaitan dengan kurang tidur, kelesuan dan sebagainya, serta penggunaan blue light. Contohnya seperti handphone masa-masa tidur, selalu nak tengok TikTok masa tidur ataupun tengah melayari teman sesawang ataupun Facebook dan sebagainya. Jadi ini semua adalah amalan yang kurang baik yang boleh mengganggu kualiti dan juga konsisten tidur tu sekali. Jadi ada banyak perkara yang saya nampak dah berubah dari dulu sampai sekarang. Sekarang ni kita nampak ramai lagi anak-anak muda yang mula mengalami isu berkaitan dengan kurang tidur ni dan gangguan tidur. Jadi kita kena faham asal usul micro sleep ni namanya pun sleep. Takkan dia micro lutut pula kan? Dia hasilnya daripada tidur lah. Kemudian dia kurang tidur, tak jaga pola tidur, tidak mendapat konsisten tidur, you know, dan tidak mengamalkan hygiene tidur yang baik. Macam dulu, masa saya kecil-kecil dulu, ibu saya dalam jam 5.30 dia dah bagi makan malam. Makan malam sebelah petang. Lepas tu dia suruh saya minum susu dalam sejam kemudian. Lepas tu mungkin dalam pukul 7 malam tu dia suruh saya gosok gigi, tukar kepada baju tidur. Saya tak tahu berapa ramai pendengar di luar sana ada baju tidur. Saya pun tak ada, bro. Ini adalah sebahagian. Tak ada. Nanti DJ Ain kena beli nanti. Itu pun mungkin antara tip juga, Prof. Bila kita dah ada baju tidur, kita saja semangat nak tidur awal. Betul. Sebenarnya otak kita ni kadang-kadang kita kena conditioning. Kita kena buat conditioning. Jadi otak ni kena faham bahawa kita tengah bersedia untuk ke kamar untuk tidur. Tapi hari ini tidak. Hari ini ramai yang pergi ke kamar bawa handphone sekali. Lepas tu dia main TikTok, Instagram dan sebagainya, upload picture, upload ini, upload tu, apa semua tu. Baru nak tidur. Takkan Tuhan boleh bagi tidur tu dengan begitu saja. Kita kena buat persiapan. Jadi inilah yang saya rasa saya nampak dalam 8 tahun ini, makin lama makin dah kurang orang berdisiplin. Orang tidak mahu mengamalkan ataupun menepikan handphone tu 2 jam sebelum tidur, you know. Pastikan rehatkan otak, rehatkan badan, you know, dan terus tidur. Okey. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, masalah kurang tidur dan gangguan tidur ni adalah masalah di abad yang ke-21 di dalam dunia moden. Okey, dulu isu ni tak ada. Masa saya kecil tak ada pun. Tak ada pun, tak perlu bagi kursus pengurusan tidur, tak payahlah masa tu. Tapi hari ini oleh kerana kita dah begitu maju sehingga kita dah lupa benda asas tu, iaitu keperluan tidur. Sebab bagi saya, kalau macam DJ Ain tanya saya, sebenarnya bila Tuhan mencipta manusia ni, dia dah bahagikan satu hari tu kepada 3 bahagian. 8 jam manusia ni kena tidur. 8 jam dia kena bekerja. Kalau lebih sikit pun tak apa, 12 jam. Jangan lebih daripada 12 jam. 8 hingga 12 okey. Okey. Lepas tu dia kena ada juga masa-masa untuk bergaul, bercampur dengan manusia-manusia lain, bergurau dan sebagainya, dan juga mengeluarkan apa-apa perasaan yang kurang senang hati itu. Dia kena bercakap, dia kena bergaul dan sebagainya. Kena luahkan perasaan dan sebagainya. Hari ini ramai yang saya bila naik LRT contohnya, bila saya senyum kat orang tu tak senyum balik sebab dia takut. Macam dia tak pernah berkomunikasi dengan manusia. Dia dengan handphone dia je. Dah macam orang asing kan? Macam sekarang dah macam orang asing. Dia tengok manusia ni, dia macam tengok makhluk asing pula. Sebabnya handphone tu adalah sahabat dia.
Handphone bestie. dia adalah sahabat dia. Adalah kesemuanya handphone lah dia. Betul. Saya setuju itulah dengan tu, masalahnya. Prof. Ya, itulah masalah kita. Okey, Prof. Ya. Ada satu soalan dekat TikTok ni, Ya. Prof. Katanya perlu ke saya buat timetable ni, Prof? Sebabnya mungkin ada gangguan tidur dan sebagainya, kan? Perlu tak buat timetable ni? Sebenarnya kita panggil dalam bidang pengurusan tidur ni, kita panggil journal. Maksudnya kita simpan journal. Maksudnya malam ni jam berapa aku pergi tidur, contohnya. Okey? Lepas tu besok pagi bangun pukul berapa. Okey? Senang saja. Saya nak tanya ni pendengar Radio FM Melaka ni. Okey. Kadang-kadang saya nak tanya, bila bangun pagi tu, kalau dia snooze dia punya phone. Sebab sekarang ni orang tak pakai ayam dekat rumah, tak bela ayam untuk berkokok. Semuanya dia bergantung kepada handphone. Alarm maksudnya telefon. handphone yang bangunkan dia. Okey. Alarm dalam handphone tu. Jadi kalau dia kata saya snooze sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali sebelum saya bangun pagi, maksudnya confirm dia ada masalah gangguan tidur. Okey. Maksudnya badan kata jangan pergi kerja, tapi otak tu kata engkau kalau tak pergi kerja nanti tak dapat rezeki lah, kan. Jadi dia akan pergi kerja. Jadi itu adalah permulaan. Jadi kalau kita ada journal, maksudnya kita cuba letak satu waktu yang biasa kita katakan jam 9 kita pergi tidur. Tapi kelebihan tidur jam 9, kita boleh bangun pagi pukul 3. Lepas tu kita boleh buat kerja-kerja rumah ataupun hantar email ke, ataupun exercise ke, ataupun bersihkan rumah ke. Jadi cuma kita kena faham bahawa kita perlu buat ni secara bersungguh-sungguh dan secara berdisiplin. Itu saja. Okey. Jadi Prof, sebagai dan yang terakhir, juga, saya tambah sikit boleh? Boleh, silakan, Prof. Dan juga pastikan, bukan saya maksud saya setiap hari kena tidur jam 9. Kita boleh ada mungkin satu hari yang dipanggil sebagai cheat day. Cheat day, maksudnya satu hari yang kita memang nak tidur lewat lah. Tak apa, kalau sekali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu tu tak apa. Tapi janganlah jadikan satu tabiat tidur tengah malam ataupun awal pagi dan sebagainya. Ini memang tidak baik lah. Tidak disyorkan lah. Faham? Okey, Prof, sebagai yang terakhir ni, mungkin Prof boleh kongsikan dengan kita semua yang mendengarkan Melaka FM petang ini, langkah-langkah awal supaya kita dapat mengatasi microsleep dan juga kelesuan ni. Silakan, Prof. Okey, jadi untuk mengelakkan isu berkaitan dengan microsleep dan kelesuan ni, mungkin kita yang penting macam saya kata tadi, pola tidur. Maksudnya tidur awal, pastikan rehat badan cukup dan pastikan mendapat kualiti tidur dan kuantiti tidur yang secukupnya. Okey? Kalau boleh 8 jam. 8 jam tidur. Okey? Jangan tidur 6 jam ataupun 7 jam. Walaupun dalam internet mungkin dia tulis 7 hingga 9 jam dah bagus. Tapi 7 jam tu seumpama lulus SPM dengan markah 40. Cukup hidup saja. Okey. Jadi kita boleh cuba dapatkan 80 markah. Maksudnya 8 jam tidur tu. 8 jam tidur tu seumpama dapat 80 markah jadi pelajar cemerlang contohnya. Okey? Kalau dapat 9 jam tidur itu lagi baik. Sebab 9 jam tidur tu seumpama dapat 100 markah. Jadi pelajar cemerlang, gemilang, terbilang tu. Jadi seboleh-bolehnya kalau boleh tidur 9 jam. Kalau tidak, sekurang-kurangnya 8 jam. Jangan tidur 7 jam dan ke bawah. Seboleh-bolehnya. Faham? Saya ambil maklum. Jadi pastikan kita boleh ikut pola tidur, tidur awal dan pastikan kita bangun awal dan sebagainya. Konsisten tidur memainkan peranan penting. Konsisten tidur, kualiti tidur. Lepas tu pastikan jangan minum kafein sebelum tidur. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam sebelum tidur tu, pastikan berhentikan minum kopi, tea dan juga macam minuman minuman beralkohol lagilah teruk jadinya. Dan juga minuman yang carbonated drinks lah, jangan diamalkan. Dan juga pastikan bila balik masuk ke bilik tidur tu, pastikan bilik tu kelap gelita. Ada setengah-setengah orang tu dia buka lampu dia tidur. Jadi hormon melatonin tu memang sukar nak keluar daripada otak kita untuk membantu kita tidur secara lena. Okey. Jadi apa yang kita risau adalah bukan pasal tidur. Memang semua orang boleh tidur.
Tapi boleh tak dia tidur secara lena dan secara konsisten. Itu yang penting. Jadi maksud saya tengah malam tu dia bangun, lepas tu dia pergi toilet. Itu tak konsisten lah tu. Ataupun tengah tidur tu dia dia ada masalah kaki gelisah. Maksudnya dia asyik ke kiri ke kanan atas katil. Itu pun tak bagus tu. Jadi kita kena tengok dari segi kualiti tidur. Jadi biasa apa yang kami buat di Persatuan Sleep Apnea Malaysia ni adalah kami akan buat, bila orang kata saya kurang rasa segar lah doktor, pagi saya bangun tak rasa segar lah doktor, macam tu kan, kami akan minta dia buat sleep apnea test. Itu sebuah medical test untuk melihat bagaimana masa beliau tidur tu, berapa kali beliau berdengkur, berapa kali beliau bergerak, berapa kali beliau bangun, dan berapa banyak oksigen yang telah masuk ke dalam badan beliau. Kita akan buat study macam ni. Jadi bila kita dah buat study macam ni, kita boleh keluarkan medical sleep report untuk menunjukkan cara-cara untuk membetulkan masalah gangguan tidur ataupun kurang tidur yang ada pada seseorang tu. Itulah sebenarnya salah satu daripada fungsi Persatuan Sleep Apnea Malaysia ni sebenarnya. Okey, faham Prof. Okey Prof, terima kasih banyak untuk perkongsian pada petang ini berkenaan dengan microsleep dan juga kelesuan. Sehingga kita berjumpa lagi Prof. Okey, terima kasih DJ Ain. Okey, sama-sama. Salam sejahtera. Okey, thank you. Sama. Bye-bye. Bye-bye. Bye.